Hai, macam mana nak jimat bil elektrik? Cok. Sebelum korang syed mengeluh bil elektrik mahal, korang tahu tak TNB dah perkenalkan skim Time of Use? Kadar tarif elektrik lebih rendah apabila korang gunakan pada waktu luar puncak. Ha? Serius lah, lagi murah. Tak percaya? Cuba tengok ni. Kadar lebih rendah pada waktu luar puncak tau. Skim Time of Use ni ada dua waktu tau. Waktu puncak dan waktu luar puncak. Waktu puncak bermula dari 2 petang hingga 10 malam, manakala waktu luar puncak bermula dari 10 malam hingga 2 petang pada hari seterusnya. Jadi, inilah peluang anda untuk jimat dengan kadar tarif lebih rendah pada waktu luar puncak. Tambah pula dengan tips cekap tenaga, lagi jimat. Nak tahu macam mana? Jom tengok. Lihat dan udah makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang. Jadi, jom manfaatkan waktu luar puncak demi penjimatan elektrik di rumah. Nak tahu lebih lanjut? Layari laman web MyTNB. Oh, macam tu je rupanya. Okey, kalau macam tu nak apply jugalah. Dengan tarif TOU, bil elektrik boleh jadi lagi murah.